Kak. RM100 boleh makan apa kat sini, Kak? Apa benda kau ni? Ha. RM100? Dapat semua benda ni lah, ni best seller ni. Best seller ni, Kak? Ya, best seller. Tapi Ha. kau nak makan ke nak buat kenduri ni? Saya nak makan lah, Kak. Saya lapar ni, Kak. Ni best seller ni, nak apa-apa lagi tak? Tak apa, Kak. Saya nak yang ni je, Kak. Kau tunggu dalam nanti aku hantar. Nak apa-apa Ha. lagi tak? Oh, cukup, Kak. Satu tu. Dapat ni je kan? Cukup, Best seller? betul lah. Cukup. Okey. Okey. Tunggu dalam. Jom. Kak. Dah macam konsep IKEA kan, Kak? Siap troli bagai ni, Kak. Ya, bukan konsep IKEA je. Ha. Tengok environment kedai ni. Fuh. Macam rumah klasik, rumah kampung. So, bila kita makan salai tu, kita memang menghayati macam ni rumah kampung kita. Oh, alah Faham tak? macam rumah kampung kan, Kak? Kita throwback zaman-zaman dulu. Memang padu, Kak. Ya, betul. Dah, Okey. jom. Jom. Ni dek, makanan kau dah sampai. Dah sampai ni, Kak? Ni. Fuh. Ni set C RM97 je. Oh, RM97. Ya, betul. Murah. Ni dapat apa, Kak, ni? So, first, lamb shank. Mana kau nak cari lamb shank salai macam ni? Lengseng. Ui, Besar gila. besarnya lengseng dia, Kak. Ya, betul. Okey, next. lagi, Kak. Itik salai. Nampak ni? Itik salai. Besar penumbuk. Ui, itik salai beg-beg ni, Kak. Ui, ni Ya. pedas-pedas ni, Kak. Pedas memang best gila. Yang ni, Okey, ni lagi apa, Kak? ikan bakar sambal. Ikan bakar sambal. Uish. Jahat, pedas dia, Kak. Ya, yang ini. Yang ni? Yang ni daging salai. Best seller Daging dekat kedai salai. kita. Best seller. Uish, pedas-pedas ni, Kak. Banyak tau daging dia. Kau Banyak habiskan ni, Kak. Habis. Boleh, Kak. Okey. Daging salai. Lagi, Kak? Belum habis lagi. Ni Ni apa ni? jantung pisang. Jantung pisang. Nampaknya kita siap bagi